Sama ada anda membetulkan nota pantas atau memulakan titik baharu, alat pemadam dalam MyView Board 3.0 memberikan anda kawalan penuh. Mari kita lihat cara memadam dengan stroke mengikut kawasan atau sekaligus ketik ikon pemadam pada bar alat utama untuk bermula. Klik dan seret pada kanvas untuk mula memadam. Anda akan melihat garis besar merah muncul di sekeliling penuding anda. Untuk menukar saiz pemadam, klik ikon pemadam sekali lagi. Gelangsar akan muncul. Gerakannya untuk menjadikan pemadam lebih besar atau lebih kecil. Mahu memadamkan berbilang perkara sekaligus. Pilih pemadam pilihan. Klik dan seret untuk melukis bulatan. Segala-galanya di dalam akan dipadamkan apabila anda melepaskannya. Pilih pemadam, kosongkan semua pukulan untuk mengalih keluar setiap tanda pen pada kanvas anda. Ia tidak akan menyentuh bentuk, teks atau alatan lain. Perlukan batu tulis yang bersih. Ketik padam semua pemadam untuk mengelap keseluruhan kanvas dalam satu ketikan. Jika sesuatu tidak dipadamkan, ia mungkin dikunci. Item berkunci kekal di sepapan sehingga anda membuka kuncinya. Anda juga tidak boleh memadamkan objek yang berada dalam mod seret untuk menyalin. Keluar dari mod dahulu, kemudian ia akan bertindak balas seperti biasa. Berubah fikiran? Ketik buat asal untuk membawa semula sesuatu. Cuma pastikan anda masih dalam sesi yang sama. Di mana viewboards yang disokong, anda boleh memadamkan dakwat hanya dengan menggunakan tapak tangan anda. Untuk menghidupkannya, pergi ke akaun dan tetapan, buka konfigurasi sistem dan dayakan pemadam tapak tangan. Tidak perlu menukar alat. Hanya tulis, ajar dan padam secara semula jadi. Ciri ini hanya berfungsi pada model terpilih. Sama ada anda memadamkan satu baris atau mengosongkan kanvas sepenuhnya, alat pemadam membantu anda kekal dalam kawalan tanpa melanggar aliran anda. Memandangkan papan anda sudah bersih, anda sudah bersedia untuk mula membuat semula. Lihat video kami pada alat pen.